Okey, sesi kita pun telah berdaftar. Okey, kita mulakan kita punya session pada pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Okey, salam Ken kerana kau nama terbilang. Baiklah, pada pagi ini saya mengalu-alukan yang berusaha, Madam Shellen. Selain daripada itu, Encik Ahmad Fauzi, dan seorang lagi kita punya tim adalah Encik Anwardin. Walau bagaimanapun Encik Anwardin terlibat dengan tugasan dia bersama pengarah untuk rakaman. Mungkin dia akan lewat sikit masuklah dalam tim kita. Okay, so sebelum saya menyerahkan session kita kepada Madam Shellen Kok, okay, seperti semua para pelajar telah maklum bahawa program pagi ini iaitu program Next Gen Educator adalah program yang dilaksanakan kepada pelajar tahun 1 yang mengambil subjek EDUP, EDUP 6123. Betul kan? Boleh seorang respon? Semua tengah makan Alright, okay. Betul kan? EUD, betul, alright. Okay, thank you yang bagi respon, iaitu teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Okay, cikgu kongsi sikit MK yang ada supaya kamu lebih terarah dan faham kenapa program Next Gen Educator ini kita laksanakan, supaya kamu lebih ambil maklum, ambil serius dan beri perhatian. Walaupun kamu di tempat masing-masing, kamu ada tugasan yang perlu kamu laksanakan selepas kita selesai perkongsian pada pagi ini. Okey, di sini cikgu kongsikan MK yang topik berkaitan EDUP 6023, iaitu tajuk topik yang sangat dekat dan berkait rapat, iaitu topik 5, pembangunan objek pembelajaran digital, dan juga topik 6, multimedia interaktif dalam PDP. Di mana dua MK ini menyebut berkaitan pembangunan tapak pembelajaran dalam talian, sama ada Google Site, Padlet dan juga Canva. Secara tidak langsung, program Next Gen pada pagi ini adalah berkait rapat dengan MK dalam subjek kita. Okay, so oleh itu sambil kamu berada di tempat masing-masing bersama dengan tugas yang sedang kamu lakukan, projek ini juga adalah projek dan program yang perlu kamu laksanakan kerana dia diambil kira dalam permarkahan oleh pensyarah yang anda dalam kelas lah, bersama pensyarah yang mengajar untuk topik ini. Okey, kalau BM1 pasti ada pensyarah dia kan, dan juga BM2. Jadi mereka lah yang akan menilai semua tugasan yang kamu lakukan untuk topik bab 5 dan 6 ini bagi memenuhi HPK 3. So kalau lihat saya secara overall je, cikgu tak sentuh secara mendalam. Yang mana bab 5 dia menyentuh berkaitan dengan pembangunan pembelajaran secara digital, okey, pembangunan video, pembangunan audio, ada juga pembangunan pentaksiran dalam talian dan juga pembangunan tapak pembelajaran dalam talian. So bab 5 ini dalam kamu melaksanakan tugasan yang akan kami berikan nanti, elemen ini hendaklah ada. Bila disemak, dinilai, dia tekan dan dia berfungsi dengan baik untuk diguna pakai kelak. Okey, bagi topik 6, multimedia interaktif dalam PDP pula, okey, dia ada menerangkan berkaitan dengan elemen multimedia, grafik, audio, video dan animasi. So dalam kamu punya gerak kerja nanti, pastikan ada elemen multimedia. Okey, selain itu menggunakan prinsip Casper dan juga ada perisian kursus dan pembangunan persekitaran multimedia interaktif ada kamu masukkan dalam tugasan ini. Ini secara ringkas, secara keseluruhan lah untuk pagi ini supaya masing-masing cakna dengan apa yang cikgu kongsikan pada pagi ini. Okay, so cikgu stop presentation. Okay, untuk sebelum kita memulakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan Canva, cikgu nak beri laluan kepada Madam Shellen untuk berkongsi salah satu orang kata platform yang dihasilkan daripada Canva.
oleh madam supaya kamu dapat idea bagaimana cara nak buat sebelum cikgu juga berkongsi hasil projek kami dalam tim kami. Okey, dengan ini cikgu persilakan Madam Shailen untuk meneruskan slow. Dipersilakan Madam. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih Puan Siti kerana bagi laluan. Madam mohon maaf kerana terpaksa ambil masa lebih awal ni untuk bagi sharing kerana ada tugasan penting yang Madam kena uruskan lah tadi di IPG. Saya rasa kumpulan ini macam yang Madam ajar semalam ni, betulkah? Betul. Ni. Yang kita GM ke semalam, betulkah? Saya tengok muka-muka macam sama saya jumpa semalam ni. Ya, betul. Okay. Dah kenal Madam lah. Okey, tapi semalam tu bahasa Inggeris. Ni kita cakap Melayu pula. Okey, Puan Siti boleh bantu saya present saya punya notes tu. Saya hantar punya kit dengan sebelum tu saya dah hantar notes. Tak apa, saya cakap secara verbal lah. Okey, sebelum saya share, sebenarnya banyak benda yang Madam dah buat dan juga bimbing pelajar senior-senior kamu lah. Buat poster-poster program IPG seperti projek persatuan, poster kursus sukan orientering, mereka guna AI. Malah mereka sebenarnya senior-senior kamu ramai yang lebih expert dari pensyarah ni. Okay? Jadi salah satu selain daripada itu, Madam juga pernah menggunakan Canva AI dan prompt untuk membina kuis. Itu pelajar lebih topik kursus untuk pengurusan persatuan dan juga pengkelem. Okey. Dan yang itu Madam tidak cukup masa untuk share, tapi senior-senior kamu, sepupu-sepupu senior memang ramai yang dah expert lah. Madam bagi kuis yang simple, mereka buat lagi canggih. Madam yakin kamu ni semua pun mungkin lebih mahir lah daripada pensyarah kan. Generasi kamu sekarang ni semua sangat expert lah, lebih expert komputer daripada kami. Kami hanya boleh bimbing dari sudut core, prosedur dan sebagainya. Tetapi bila implementasi dia, biasanya kamu akan lebih kreatif lah. Okay. Selain daripada kuis, boleh juga menyediakan pembelajaran mengikut tukaran lah bila kamu jadi cikgu nanti. Ataupun mungkin masa kamu nak buat bahan pembelajaran untuk micro teaching kah? Okay. Mungkin ada micro teaching untuk subjek kamu kan, DM. Okay. Jadi Madam pilih salah satu yang terkini lah yang bentang baru-baru ni dan dah hanya memenangi pingat perak. Kalau kita ikut inovasi, dia tidak semestinya nombor 1, 2, 3 je dapat pingat emas, perak dan gangsa. Dia ikut kualiti. Jadi walaupun tidak menang emas, tetapi kualiti bahan yang Madam cipta ni mencapai tahap perak lah, pingat perak. Okay? Dan Madam punya student pun ada juga buat benda yang lebih kurang sama untuk pembentangan di peringkat kebangsaan dan dua kumpulan itu mendapat pingat perak dan gangsa. Yang ini yang contoh yang Madam buat untuk kategori pensyarah lah. Okay. Jadi dia punya, kamu boleh nampak di sini Puan Siti dah kongsi bahan Madam. Okay. Kita mula dengan website dahulu, bina website dahulu. Kemudian kita namakanlah website kita tu supaya semua orang boleh, public boleh melihat. Okay. Kita kena bagi public lah supaya orang semua boleh tengok dan bagi komen lah untuk penambahbaikan. Okay. First trial yang Madam bimbing pelajar KRS Madam hari itu dapat pingat gangsa. Jadi ini trial kedua, tetapi dalam bos sendirilah Madam buat penambahbaikan dan nama pun Madam ubah sudah dan Madam dapat pingat perak. Jadi mungkin lagi lepas dapat komen, Madam baiki lagi akan dapat pingat emas lah, insyaAllah. Okay, Madam yakin kamu ramai yang macam Madam mau campaign pelajar ikut KRS pula. Marah nanti. Tapi ada saya punya geng lah sini, penyelaras KRS juga. Okay, so break ni datang berasal daripada singkatan nama lah.
Okay, singkatan nama yang Madam akan bentangkan satu-satu lah sekarang. Jadi kenapa hasilnya apabila kita buat inovasi, kita kena kenal pasti masalah kan. Bukan je pelajar, pensyarah sendiri pun jurulatih kadang menghadapi masalah untuk faham, untuk hafal macam mana buat ikatan kan. Okay, jadi dia kit ini akan boleh dijadikan panduan untuk orang yang slow learner sikit lah. Jadi dia boleh balik-balik tengok, perlahan-lahan buat. Okay, nama B itu asal daripada bowline. Okay, kita boleh turun sikit. Okay, singkatan B itu the letter B stand for bowline. Learn how to create a strong fixed loop at the end. Okay, sebab Madam ni orang BI, kepakaran Madam BI, jadi Madam guna yang Madam bimbing pelajar KRS hari itu mereka guna dalam bahasa Melayu, versi bahasa Melayu. Dan Madam yakin yang Madam punya ni naik up pergi Perak sebab mungkin dia dalam bahasa Inggeris kan, dia lebih laku lah. Sebab semua orang boleh baca. Kalau kita guna bahasa Melayu, mungkin hanya orang Malaysia yang boleh baca. So ini di mana kita belajar bagaimana membuat ikatan bowline. Okay, lepas tu R. R stand for roof knot. Okay, jadi guna singkatan ini, kamu boleh tanya AI, sinonim biasanya boleh membantu nama-nama. Madam ni ada masalah ingat nama ni, terutama nama pelajar. Jadi sebab itu kelemahan Madam sendiri saja. Itu yang menyebabkan Madam datang idea ni. Lebih suka guna sinonim supaya Madam boleh ingat. Jadi kamu yang dalam kelas Madam nanti kan, bagilah Madamnya nickname lebih senang mau ingat. Okay, kemudian A stand for joining rope sheet band, C stand for clove hitch. Ikatan ni sebenarnya asalnya daripada luar negara. Jadi asalnya nama dia memang dalam bahasa, cuma kita bahasa Melayu kan dia untuk kita guna di Melayu untuk orang yang tidak faham bahasa Inggeris lah. Dan E ending with using common with. So that's the name of my innovation lah. Breast. Okay, so how to use this kit? Kamu akan mula dengan click, explore, watch and practice. Okay, mungkin kalau Madam main cakap je kamu tidak faham, bolehlah kamu masuk. Nanti Puan Siti akan share ni link site ni, kamu inovasi ni, kamu boleh masuk, kamu boleh klik explore, kamu boleh klik explore, watch and practice. Okay, kamu boleh klik di sana untuk lebih memahami. Dibawa sekali. Okay, so oleh kerana dia sudah terbukti kualiti dia mencapai kedua baiklah sudut kualiti. Jadi itu yang bukti dia Madam dapat. Ingat Perak lah. Okay. Nanti kebetulan Madam ajar kamu kan. Nanti Madam share lah sijil Madam supaya kamu nampak bukti. Hari ini tidak payahlah temberang. Okay. Mungkin nanti harap-harap di kalangan kamu kan bahan-bahan yang boleh dipertandingkan juga IPG dan negeri seterusnya kebangsaan. Itu sahaja. Oh ya. Okay, tentang bagaimana menggunakan prompt AI ni, selepas kita dah kenal pasti kita punya apa yang kita mau ajar ataupun kita kenal contoh dia kalau poster, apa kita mau buat, apa kita mau ada dalam ini pun salah satu contoh tapi Madam tidak sempat download untuk ikan. Student Madam KRS mereka nak buat macam bahan bantu mengajar untuk campsite, tetapi mereka buat terlampau simple. Jadi Madam bantu dia guna prompt AI. Okay, Madam bagi tahu mau ada nama ikatan, mau ada apa. Oh, lepas tu hasil lah yang cantik. Baru tinggal dia design benda tu, dia bentangkan. Okay, jadi pelajar Madam waktu tu tidak tahu kegunaan AI. Boleh dibantu, boleh membantu. Dia cuba guna otak dia sendiri. Okay, sekarang dunia kamu ni semakin canggih. Semua akan jadi mudah apabila ada AI membantu. Tetapi AI tidak akan bantu kamu buat. Dia hanya bagi idea. Contoh dia macam bahan-bahan maujud yang pelajar Madam mengguna itulah. Mereka kena dapatkan idea, kemudian dia kena buat sendiri juga. Okay? Macam ini pun Madam punya ni brace ni pun dia bagi idea, tetapi Madam terpaksa tetap juga kena buat sendirilah. Kalau kuis pun sama. Kita kena sediakanlah soalan kuis. Kita pilih, dia mungkin akan bagi contoh-contoh soalan yang sesuai. Yang ayat dia mungkin tiada error. Tetapi kamu kena cek juga. Sebab kadang-kadang ada juga, dia ni kan bukan manusia kan. Kadang-kadang mungkin dia salah faham. Jadi kita kena cek juga sebelum kita finalize kita punya soalan kuis. Begitu juga poster. Contoh dia sekarang dalam bulan 9 ni Madam mau buat, bulan 10. Madam mau buat
kursus sukan orienteering. Madam tengah buat poster untuk menarik ramai orang ikut. Jadi nak cari design dia pun kita prompt ya, bagi tahu AI, kita pergi download AI apps atau ChatGPT ke, tapi yang Madam kongsi sekarang ni yang Madam suka guna ni lah. Madam suka guna AI lah. Okay, kadang-kadang Madam guna chat kita bagi tahu dia apa kita, dia akan bagi idea tetapi dia tidak akan design untuk kita. Kita yang kena design. Itu yang kamu kena faham lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Siti kerana bagi laluan. Semoga perkongsian Madam ini membantu. Kebetulan student ini pun saya ajar juga MPU apa tu 6211 ke? English Proficiency. Saya ajar mereka juga. Jadi tidak apa, nanti Madam sambung kongsilah dengan kamu dalam kelas bahasa Inggeris untuk bantu lagi since kamu under Madam juga. Banyaklah kita berjumpa nih dalam seminar. Terima kasih Puan Siti. Okey, sama-sama Madam. Atas perkongsian website yang diberikan, tahniah atas pencapaian, terus sudah dapat perak kan, mudah-mudahan lepas ni boleh mendapat gangsa atau platinum lah dengan lebih baik lagi. Okay, so ini adalah salah satu daripada orang kata bentuk bagaimana platform yang boleh digunakan oleh guru dalam membantu mengajar. Okay. Selain tu kiranya dari Kokum dah ada wakil kan? Okay. Alright. Kiranya saya nak kongsi tentang ini adalah projek grup kami yang mengikuti kursus berkaitan dengan Canva untuk educator juga. Sekejap Okay. Keluar sudah. Saya share. Okay. Alright. Boleh nampak juga kan dia punya bahan yang diberikan. Sekiranya terhalang ataupun tak nampak dan sebagainya, boleh maklum lah. Okay. Terus buka mic kan, sebab bila cikgu share terus cikgu tak nampak audience. So apa-apa nanti maklum saja kalau tak bergerak slide dan sebagainya. Okay. Okay. Ini adalah contoh PBL workbook yang dilaksanakan oleh tim cikgu sosiologi dalam pendidikan. Okey, so pelajar sangat memberi kerjasama yang baik, memberi sokongan dalam PBL workbook yang cikgu lakukan. Dan ini juga adalah salah satu bentuk tugasan yang boleh kamu laksanakan dalam membantu proses PDP kamu. Ini di antara cetusan ideal lah. Dan totally full memang cikgu menggunakan Canva di dalam hasil PBL cikgu ini. Okey, daripada design, soalan dan sebagainya, dia menggunakan elemen Canva dalam penyampaian cikgu dalam PDP subjek sosiologi dalam pendidikan. Okey. So dalam PBL workbook cikgu ni, cikgu fokus kepada topik 3 dalam sosiologi. Okey, banyak topik dan cikgu kena pasti untuk topik 3 stratifikasi sosial dalam institusi sosial ni, dia adalah topik yang kalau kita tidak berjaya menyampaikan kepada student, ianya sukar difahami. Okay, so dengan PBL yang cikgu laksanakan, respon daripada pelajar memang sangat baik dan mereka sangat enjoy dengan kelas cikgu apabila diorang faham apa yang kita laksanakan. Okay, so inilah pengenalan projek. Saya tak langsung, inilah juga projek yang BM1SK dan BMSK1 dan BMSK2 juga perlu laksanakan projek ini, yang mana ia akan dinilai oleh pensyarah EDUP 6123 nanti. Okay, so projek ini dia akan meneroka isu sebenar berkaitan topik, ini topik cikgu topik yang kamu sedang hendak bantu pelajar faham. Pengenalan projek ni lah. Okey, dalam subjek ni cikgu masukkan juga HPK dia supaya pelajar tu terarah. Begitu juga bila kamu menyediakan bahan bantu mengajar BBM nanti, pastikan kamu letakkan objektif pengajaran kamu supaya pelajar tahu apa yang perlu dia dapat dalam sesi pengajaran kamu. Okey? Dia bukan sekadar orang kata sembang warung saja, warung kopi. Tidak. Dia ada matlamat bila kamu buat tu. Ada objektif yang kamu nak capai di akhir kamu punya PBL workbook ini. Okey, ini adalah HPK yang pelajar cikgu perlu capai lah. Okey, untuk memudahkan pelajar itu buat satu PBL workbook ni. Okey, so ini adalah proses-proses yang perlu dilaksanakan oleh
pelajar itu. Okey, ini adalah contoh dia lah. Contoh ni boleh dia kamu nanti ambil, cikgu akan boleh kongsi. Tetapi kamu kena ubah suai tajuk topik, tajuk bab. Jangan kamu ambil sosiologi dalam pendidikan ni ya. Kamu ambillah option kamu BM kan. Dalam BM kamu ambil tahun berapa kamu nak ajar. Contohnya tahun 5. Topik apa yang kamu nak ajar dalam DKSP. Buka DKSP, cari DKSP sekarang ada dalam bentuk online. Cuba kamu semak bab dan topik mana yang kamu kena pasti. Kamu nak cuba bantu pelajar untuk faham dengan lebih mendalam topik yang kamu nak ajar. Okey, contohnya ini kamu ubahlah ya. Tapi kamu boleh buat contoh langkah begini. Okey, langkah 1 memahami masalah. Okey, ini dia apa senario dia dan sebagainya lah. Okey, macam cikgu buat dia link. Bila cikgu tekan link, dia terus pergi kepada workbook ini. Ini, dia menjelaskan dengan lebih mendalam lagi tentang perkara itu. Tadi langkah 1 memahami masalah. Inilah yang dikatakan. Cikgu bagi senario kepada tugasan cikgu itulah. Awak bergantung kepada awak. Awak lihat apakah yang awak nampak dalam masalah itu. Contohnya awak nampak masalah apa? Sebuah, inilah isu. Maksudnya cikgu bagilah isu kepada pelajar cikgu supaya dapat membantu dia memahami topik 3 itu. Alright? Okay, so bergantung kepada kamu untuk kamu menetapkan senario masalah itu apakah masalah dia. Kemudian dalam langkah 1 ini, dalam memahami masalah yang kamu nampak dalam topik yang kamu nak ajar tu, analisis masalah tu bagaimana. Ini cikgu buat dalam bentuk kumpulan hari tu. Mereka nyatakan dalam kumpulan. Dan mereka letakkan dia punya brainstorming diorang di dalam platform yang cikgu berikan. Okey, itu adalah langkah yang pertama. Setelah diorang dah kenal tahu isu dan analisis masalah secara mendalam dengan mengenal pasti masalah, mereka buat peta minda untuk brainstorm. Mereka terus pergi ke langkah yang kedua, iaitu langkah kedua iaitu kena pasti isu pembelajaran. Inilah dia kena pasti isu-isu dia melalui carta KWL. Okey, ni dah contoh dia lah. Dalam isu yang dikenapasti apa yang saya tahu, untuk K, W, apa yang perlu saya tahu. Ini dalam topik cikgu itu, dan L iaitu isu pembelajaran dan tindakan yang dinyatakan. Setelah mereka melengkapkan carta untuk merancang mereka punya penyelidikan tu, untuk penyelesaian, mereka bergerak kepada langkah yang ketiga. Langkah ketiga iaitu pembelajaran kendiri dan pengajaran rakan sebaya. Di sini mereka mula membuat log-log kajian. Nanti cikgu akan kongsikan hasil student cikgu. Cikgu beri gambaran dahulu bagaimana. Okey, yang mana setiap kumpulan ni memilih satu isu daripada carta ini dan contohnya kesan ni lah dia buat contoh. Dan mereka mencari bahan daripada jurnal, buku akademik untuk mendapat ringkasan dapatan lah daripada pembacaan mereka berkaitan dengan isu pembelajaran yang dinyatakan di atas. Okey, ini apa yang perlu saya tahu. Okey, itu dia. Seterusnya mereka membuat perkongsian peer teaching mereka, di mana mereka membincangkan bagaimana konsep tersebut boleh membantu isu. Okey, dan penyelesaian. Setelah mereka membuat log kajian dan juga sesi perkongsian, mereka akan melangkah ke satu bentuk yang lain iaitu sintesis penyelesaian secara praktikal. Ini yang dilaksanakan oleh tim murid cikgu itulah. Mereka buat bentuk penyelesaian, apa yang mereka rancang untuk membantu isu yang diorang kenal pasti. Ini penyelesaian berdasarkan isu ini. Jadi kamu ambil satu je daripada isu ini untuk kamu selesaikan dahulu. Okey, tidak perlu ambil semua. Dia akan menyebabkan kamu tak tahu mana nak selesaikan dan akhirnya tak sampai kepada objektif. Alright, seterusnya pergi kepada langkah yang kelima iaitu pitching penyelesaian, iaitu satu slide sahaja pitching. Satu slide pembentangan yang menggunakan gambar yang mana ada tajuk projek kamu tadi, masalah utama dalam satu ayat yang jelas tapi menerangkan perkara masalah utama, lepas tu apa idea yang telah kamu bina untuk penyelesaian, serta apa yang kamu nampak dari projek kamu ni, impak dia kepada murid, sekolah dan juga masyarakat dalam bentuk satu slide sahaja. Seterusnya adalah penilaian dan refleksi dalam
Canva juga okey, ini ada note sikit lah yang cikgu berikan kepada student cikgu yang mana diorang boleh menggunakan Canva untuk dokumentasi projek diorang secara total. Okey, cikgu galakkan. Dan diorang juga ada menggunakan media yang lain untuk menyokong mereka punya bahan pun tak mengapa. Okey, alright. Ini bila ditekan sebenarnya actually dia kembali kepada PBL workbook tadi itulah, yang ini juga. Okey, cikgu just linkkan bila ada pelajar mahu mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Okey, seterusnya. Ini dari yang senario yang cikgu masukkan tadi. Okey, cikgu masukkan dalam ini supaya pelajar cikgu dapat nampak apakah isu dia. Mereka boleh nilai daripada ini, diorang boleh pilih apa yang diorang perlu. Okey. Ini tugasan dalam tugasan 1 iaitu dalam bentuk kumpulan. Okey, cikgu klik satu lah contoh kumpulan 2. Ini daripada Elon, Haikal dan Nabi Syailah. Okey, ada orang kena pasti seperti alright. Okey, cikgu bagi contoh yang lain lagi. Kumpulan 6, contoh yang lain. Mereka akan upload. Cikgu sediakan tapak, diorang akan upload bahan diorang dalam platform yang tadi. Okey, ini mereka menggunakan notebook LM and then diorang baru masukkan di dalam bahan inilah. Alright. Okey, ini adalah contoh tugasan cikgu bagi respon. Kita cuba tengok kumpulan 4 pula. Apa dia buat? Okey, ini adalah bentuk daripada notebook LM yang diorang generate untuk menjawab tugasan pertama ini. Okey, tugasan yang pertama ini analisis masalah berdasarkan apa? Berdasarkan isu ini. Okey? Okey, seterusnya. Peta minda, arahan ringkas berdasarkan senario masalah. Cikgu galakkan guna sticky note untuk mengenal pasti punca sebenarnya masalah tersebut. Mereka masih dalam kumpulan, mereka kena pasti apa sebenarnya punca dia. Dan dia letakkan sticky note di sini, platform ini. Ini pun menggunakan Canva lah. Okey, ni digunakan Canva dan cikgu percaya perkara ini biasa kamu laksanakan dalam aktiviti kelas. Okey, seterusnya adalah contoh yang diberikan. Ini apa masalah ini punca daripada keluarga, punca. Ini pula mengenal pasti punca masalah berdasarkan keluarga. Dia lebih masuk kepada lebih detail. Kepada sekolah, mengenal pasti punca kepada sekolah. Kalau pelajar semua nak buat, dia bergantung kepada isu kamu. Tidak semestinya kamu seperti yang cikgu buat. Idea tu daripada kamu. Okey, ini semua respon pelajar cikgu bagi semasa proses PBL workbook ni lah. Alright. Ini dia. Kenapa isu pembelajaran? Okey, kita ambil contoh satu. Tak keluar tangan. Cikgu tunggu keluar tangan dulu. Okey. Dia cuba generatekan apakah isu-isu yang ada untuk dia masukkan dalam mereka punya bahan lah. Alright, itu contoh dia. Okey, ini dapat pun tangan. Okey, ini adalah daripada bahan tadi, diorang cuba kena pasti. Okey, alright. Seterusnya adalah log kajian. Inilah contoh log kajian yang dilaksanakan. Okey, kita cuba tengok contoh. Satu contoh grup ini buat. Ini adalah log kajian iaitu kesan jurang digital terhadap pencapaian murid. Okey, ini yang diberikanlah kajian hasil dapatan daripada bahan yang mereka semak dan sesi perkongsian yang mereka laksanakan. Ini adalah kumpulan yang pertama. Kita pergi cuba tengok kumpulan yang keempat. Cikgu tak tengok by one setiap satu lah. Cikgu tengok melangkaui sahaja. Ini ringkasan dapatan yang mereka dapat. Sangat ringkas tetapi menerangkan apa yang mereka hasilkan. Okey. Kita cuba yang grup yang kedua. Tim kedua juga memberikan maklum balas yang sama berdasarkan model KWL. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada sesi perkongsian peer teaching. Apa kumpulan 4 buat untuk peer teaching? Ini bahan yang 3A, kita tengok apa 3P. Peer teaching yang dia laksanakan. Mereka hanya memberikan maklumat sahaja. Okey, kita cuba tengok kumpulan yang ini. Okey, benda yang sama. Langkah 1, dia berikan langkah bagaimana perkongsian diorang laksanakan. Okey, seterusnya. Okey. Ini adalah contoh
dia punya perkongsian peers, perkongsian bersama rakan mereka. Okey, dalam bentuk ini pun boleh juga, dan dia upload dalam dapatan ini, dalam platform ini. Okey, seterusnya adalah sintesis penyelesaian. Okey, untuk sintesis penyelesaian, pelajar perlu pilih satu sahaja daripada contoh yang diberikan, apa yang mereka nak rancang. Dan pada cikgu masa tu cikgu akan bagi pilihan pada diorang, terbukalah daripada idea yang diorang buat. Ini adalah contoh yang cikgu, okey, ini adalah program jalinan inklusif dan sebagainya. Alright, so apa yang pelajar cikgu buat, dia kejap alright, ini adalah contoh yang mereka laksanakan. Okey, ini dia contohnya. Okey, itu adalah contoh untuk sintesis penyelesaian. Okey, seterusnya adalah satu slide perbentangan, iaitu satu slide pitch. Kamu bentangkan dalam satu bentuk perbentangan yang ringkas menggunakan Canva untuk meyakinkan rakan anda bahawa projek yang kamu buat ini memberi impak kepada audiens. Okey, inilah. Yang ini dia buat lebih daripada satu slide. Cikgu ada cakap juga kena buat dalam satu slide sahaja. Mungkin bila mereka dah bergabung idea dan pandangan, diorang punya idea bercambah-cambah kan, apabila apatah lagi diorang menggunakan bahan-bahan kan, tambahan. Jadi banyak idea mereka yang mereka berjaya hasilkan. Betapa kreatifnya daripada 1 sampai jadi 4. Tapi dia masih menjawab kepada apa yang diperlukan oleh tugasan yang diberikan. Okey, ini adalah projek-projek yang telah diberi. Inilah bentuk respon projek yang pelajar cikgu berikan. Okey, seterusnya adalah dalam bentuk penilaian dan refleksi. So pelajar boleh memberi penilaian dan juga refleksi respon. Okey, alright, itu dia. Okey, ini sedikit perkongsian lah hasil daripada apa yang cikgu laksanakan. Okey, itu adalah contoh. Ada satu contoh lagi yang boleh cikgu kongsi. Cikgu berkongsi dahulu projek Next Gen ini, bengkel ini, supaya kamu ada idea. Dan cikgu yakin kamu banyak idea actually sebenarnya kan. Okey, cikgu buka lagi satu contoh. Dan contoh ini menjadi panduan cikgu masa cikgu membina inilah bahan ini dengan anak murid cikgu kan. Ini sebagai panduan cikgu, iaitu daripada ini dia, sorry. Tersilap tekan. Ini dia. Dari TS Sufiana. Okey, dari TS Sufiana, yang mana dia juga menjadi panduan untuk cikgu membina cikgu punya PBL workbook lah. Okey, ini adalah bagaimana nak menghasilkan satu workbook. Ini adalah kod yang lama. Ini kod subjek yang awak ambil, tetapi adalah kod subjek bagi senior kamu lah. EDUP 3133 teknologi untuk pengajaran. Kalau awak tengok juga sama seperti orang kata awak punya kod kan, tetapi dia tidak sama. Tak sama pada beberapa elemen yang ditambah baik hasil daripada 3133. Tetapi inilah contoh yang sangat dekat dengan topik yang perlu kamu buat. Macam sama tapi dia bukan. Alright. Inilah bentuk tugasan. Sekejap cikgu besarkan. Okey, ini dia. Dari Madam Sufiana, kena pasti masalah, penyataan masalah, apa yang dikatakan penyataan masalah semua, ada keluar, tak ada keluar. Seterusnya, kena pasti. Langkah ketiga, pembelajaran kendiri. Langkah 4, sintesis, pitching penyelesaian dan juga penilaian. Okey, seterusnya, penyertaan masalah dalam grup 1, apa diberikan. Okey, Puan Sufiana Putri dia buat macam ni lah. Perbincangan punca masalah. Apa yang dimaksudkan? Yang ini. Maksudnya pelajar dia masukkan idea dia di dalam whiteboard. Okey, boleh guna apa elemen yang ada dalam whiteboard untuk dia laksanakan. Okey, seterusnya ini juga carta KWL yang digunakan. Okey, untuk bantu kamu semua memberi idea, dapat idea. Seterusnya, log kajian individu. Okey, bagi contoh lah. TS Sufiana itu pun memberi satu contoh
iaitu kumpulan 1, dia berikan macam ni contoh dia. Kamu boleh masukkan elemen video juga dalam kamu punya persembahan. Okey, halangan dan sebagainya. Alright, okey, itu adalah contoh untuk log kajian individu. Disuruh upload lah. Okey, sesi perkongsian pula. Kejap di sini madam ada share cara kongsi public link lah. Okey, dia berbeza kalau kamu tidak share public. Okey, seterusnya adalah pitching penyelesaian. Okey, so di sini kamu boleh kenapasi menggunakan Canva untuk meyakinkan dalam satu slide pembentangan yang ringkas mengikut kreativiti kamu untuk kamu memberikan tajuk inovasi projek kamu, satu ayat yang ringkas bagaimana dia menyelesaikan masalah guru, gambar raja atau grafik serta impak kepada projek kamu tu. Alright. Akhir sekali adalah penilaian kendiri dan juga rakan sebaya melalui Canva juga kamu perlu boleh buat, bukan perlu boleh buat menggunakan medium Canva. Okey, ini contoh refleksi individu. Kita cuba tengok. Dapat tak? Okey, sangat ringkas tetapi kita boleh nampak apa respon audiens terhadap apa yang kita laksanakan. Okey, ini adalah daripada Madam Sufiana Putri. Okay. Ini adalah refleksi individu juga. Salah satu cadangan yang boleh kamu laksanakan dengan meletakkan sticky note di dalam satu platform iaitu whiteboard untuk mendapat refleksi penyelesaian isu yang kamu laksanakan. Okey, seterusnya adalah okey, ini adalah page yang terakhir. Okey, itu dia sedikit perkongsian bahan-bahan yang telah dihasilkan dan ianya menjadi satu idea lah untuk kamu laksanakan supaya ianya lebih terarah. Idea lah supaya ada panduan kan untuk memenuhi HPK. Alright, okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey. Cikgu yakin Canva sangat tidak asing dengan semua pelajar. Okey. Apatah lagi pelajar generasi Gen Z. Sudah pasti dia sangat biasa dengan Canva. Dalam setiap aktiviti kamu di dalam kelas juga Canva menjadi pilihan kan? Betul kan? Pilihan kamu dalam melaksanakan tugasan. Okey. Jadi cikgu sekadar the grow through apa benda yang ada dalam Canva yang boleh kamu gunakan dalam elemen. Ini adalah antara yang cikgu punya kerja lah, kerja dalam membantu cikgu memudahkan urusan cikgu dalam aktiviti, bukan juga aktiviti, dalam cikgu menjalankan tugas seharian. Okey, platform yang ada. Kalau kamu nak menggunakan Canva seperti yang kamu dah maklum sebelum ni lah, kamu menggunakan akaun Delima kamu, ianya sangat lebih membantu. Okey, bukan juga membantu, kamu akan dapat semuanya free untuk kamu menyiapkan. Tak ada limitasi. Okey, setakat inilah. Alright, okey. So ini adalah paparan depan yang kamu boleh nampak. Okey, kamu boleh search anything yang kamu nak tanya. Okey, ada template yang diberikan. Okey, kita cuba tengok apa template dia. Okey, explore template. Kamu ada nak education, business, video, social media. Okey, dan ini adalah bentuk template yang boleh kamu explore dengan dekat. Kadang-kadang tak terfikir, terlampau sibuk, tak terfikir idea. Kamu boleh ambil template yang ada di sini untuk jadikan kamu punya platform. Contoh cikgu ambil education presentation. So dia boleh jadi bahan presentation yang kamu nak gunakan. Ini kamu arif lah, sebab kalau presentation ni mana mesti confirm kan, tak asing kan untuk diri kamu. Okey, itu dia. Contoh aktiviti dalam PBL yang tadi salah satunya adalah sticky note. Okay, maybe education kamu boleh laksanakan dengan sticky note atau aktiviti-aktiviti yang kamu nak guna pakai, kamu boleh ambil dalam template education ini. Okay, mana tahu kamu nak buat game kan dalam kelas, semuanya amat membantu kita dalam PDP. Jangan kata kita hanya chalk and talk sahajalah. Alright, okay. Video. Okey, selain tu boleh juga website. Kamu nak buat website, sheet ataupun education, flyer dan
sebagainya. Selain itu ada juga sijil boleh dijana melalui Canva. Alright, itu dia. Ini adalah platform hadapan lah. Seterusnya home. Kalau kamu tengok di part tepi ni, dia ada open menu. Bila open menu dia akan beginilah. Ini adalah antara projek-projek kerja yang kamu laksanakan yang kamu boleh nampak. Nak kamu search dengan lebih cepat. Okey, dia akan terus pergi kepada apa yang kamu search. Alright, seterusnya create. Kamu nak create sesuatu, design. Okey, kamu pergi ke create. Nak presentation, nak dokumen, nak mobile dan sebagainya, kamu boleh pilih mengikut apa yang kamu perlukan. Okey, ini pun adalah maklumat asas yang telah kamu maklum yang kamu boleh guna. Sekiranya anda nak buat latihan pengukuhan dalam kelas, kamu boleh menggunakan worksheet yang ada dalam Canva inilah sebagai membantu kamu membuat worksheet. Alright. Okay, presentation. Ini benda yang samalah. Okay, social media dan sebagainya. Kita pergi kepada menu lain-lain iaitu home. Home paparan depan inilah. Okay, kita lebih paparan depan yang mana apabila kita melaksanakan semua kerja di Canva, dia secara automatik akan save di destinasi yang terakhir lah. Okay. So di sini kamu akan nampak apa sahaja bentuk tugasan yang sedang kamu lakukan. Okay, macam cikgu mengajar psikologi perkembangan juga, cikgu banyak menggunakan Canva dalam mengajar. Okay, ini anak murid cikgu bagi sosiologi dalam pembelajaran. Selain itu juga cikgu menghasilkan video. Ada juga video yang cikgu hasilkan melalui Canva. Cikgu share lah dengan awak. Masih dalam proses pembinaan, belum juga siap tapi bolehlah. Okay. Ni antara video yang cikgu hasilkan dari Canva semata-mata. Kamu pun arif tentang perkara ini dan lebih maklum lah kan, lebih tahu kan. Okay. Ini adalah buku program untuk APC yang akan datang. Cikgu juga membuat poster promosi menggunakan Canva. Canva sangat best bila kamu menggunakan untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. Okay? Alright. Ini bila cikgu nak buat perbentangan dalam mesyuarat pun cikgu menggunakan Canva sebab dia sudah ada template dan kita boleh design template yang kita mahu kalau kita tidak mahu. Ini cikgu buat stiker. Okay, stiker. Ada juga sijil yang boleh dimuat naik. Okay, seterusnya ini adalah bentuk satu cenderamata kepada pelawat yang cikgu buat juga menggunakan Canva. Alright, okay, ini adalah paparan menu home. Seterusnya kita pergi kepada classroom. Ini adalah bentuk classroom lah. Cikgu tak join pun mana-mana kelas. Okay, di sini ada juga kelas. Okay, seterusnya adalah projek. Bila projek, sekali lagi dia memaparkan semua apa aktiviti yang kita laksanakan menggunakan platform inilah. Okay, template seperti yang maklum tadi, ini adalah paparan dia. Selain kamu secara menu depan, dia boleh juga ada sub menu di tepi yang boleh kamu cari untuk template. Okay. Selain itu adalah brand. Ini sekiranya kamu nak buat logo, nak buat brand tema ke kan, fotografik ke apa, di sini juga ada sub menu yang disediakan. Kalau semua pelajar tekan 3 titik butang more ni, dia akan ada Canva AI. Okay, ada juga apps. Okay, Canva AI, kamu boleh jadi dia sebagai assistant. Kamu boleh describe apa idea yang kamu nak buat. Okay. Contoh, apa idea ni cikgu pernah tanya kat dia. Okey ni. Cikgu cuba tanya supaya dia buatkan preschool student untuk alfabet A to Z, Canva code. Cikgu ingat lupa sudah hari tu cikgu ada buat, dia bagi alfa. Okey, dia bagi code. Sebenarnya dia akan embed, kita boleh pindahkan lah separuh jalan masa cikgu buat sebab cikgu buat kerja lain lagi. Okey, print shop, apps. Cuba kita tengok apps. Terdapat juga apps lain yang boleh dipakai, yang boleh digunakan di Canva ini. Ini dia. Kamu nak embed ke, kamu nak face blurring kan. Kalau remaja Gen Z ni kalau boleh dia nak ambil gambar tapi muka tak nak orang nampak. Dia nak berteka-teki lah. Jadi kita yang audien macam cikgu lah. Kalau cikgu kan orang dah berumur,
nak tengok. Cikgu macam rasa nak selak je apa yang dia tutup muka. Tutup pakai topi kan. So tak payah susah, pakai je face blurring. Terus muka dia blurring terus kan. Okay. So pelbagai elemen yang ada di sini yang boleh kamu guna dalam aktiviti. Dan cikgu percaya setiap elemen yang ada di sini kamu boleh gunakan dalam PDP kamu untuk pelajar sekolah rendah. Dia sangat bersesuaian. Okay. Okay, ini adalah AI generation yang lain yang boleh guna kamu terokai. Okay, content planner. Ini adalah planner, content planner berdasarkan jadual kamu. So, kamu boleh add event dalam kalender kamu. Ini design school, okay, dan juga dream lab. Okay, seterusnya, okay, itu dia berkaitan dengan alright, projek sampai pukul 10 ke tu. Okay, di dalam Canva ini, kamu seperti sedia maklum tadi kamu boleh memasukkan pelbagai elemen untuk kamu persembahkan kepada audiens kamu lah. Okay, setiap elemen itu kamu boleh guna pakai, boleh diaplikasikan di dalam web ini, di dalam laman ini, di dalam Canva punya paparan. Okey, kalau kita buka, cikgu buka satu lah, cikgu tak nak buka ni sebab biar ada hasil pelajar cikgu kan, cikgu sayang sangat. Cikgu cuba create satu iaitu presentation supaya nampak, kita akan nampak apa elemen yang disediakan oleh itulah. Okey, project proposal. Ini adalah idea-idea design yang ada yang boleh kamu setup yang kamu mahu. Contoh, apply. Kalau kamu rasa tidak setuju dengan cadangan, kamu boleh cari saja yang lain. Contoh, PBL multimedia. Okey, PBL multimedia. Inilah contoh kita. Contoh saja. Contohnya. Okey, dia auto generate kepada slide yang dicadangkan. Kalau daripada gambaran ini, dia terus kepada 12 slide yang ada. Walau bagaimanapun ia adalah satu cadangan yang boleh kamu guna ataupun tidak. Slide-slide ini kamu masih boleh ubahlah. Okey. Contohnya ini. Contoh kamu nak ubah tulisan seperti yang kamu lah terapro, tahu maklum, di dalam Canva ini kamu boleh ubah semua di sini. Okey. Nak warna bold, okey, tengah ke tidak, okey, ada efek tak ada efek, okey, bila kamu tekan efek dia akan tukar keluar dia punya elemen di tepi yang mana dia akan mempengaruhi kesan kepada tulisan kamu. Contoh cikgu berilah macam ni. Okey, contohnya efek yang diberikan. Okey, contoh cikgu letak ini. Okay, so tulisan kamu akan begini. Nak ubah warna? Boleh. Nak ubah warna hijau? Tukar warna hijau. Nak tukar warna merah? Ambil warna merah. Okay? Itu dia contoh. Animated? Awak nak gerakkan tulisan ini. Contoh. Bergeraklah dia. Jadi slide kamu akan menarik bila pelajar sekolah rendah tengok. Okay? Alright. Itu dia contoh. Ataupun kamu mahu perkataan definition juga ada animated. Dia akan keluar dari bawah. Dia begitu. Kamu nak laju, nak slow. Terpulang daripada diri kamu. Slow lagi. Dia akan keluar lagi perlahan. Okey. Nah, macam ni pun boleh. Ikut kepada apa yang kamu nak gunakan. Alright. Itu antara elemen yang ada dalam Canva lah. Okey. Sekiranya kamu nak menambah slide, tekan je tambah. Okey, di sini cikgu nak sentuh yang di sinilah. Ada elemen yang boleh kamu masukkan di dalam slide kamu. Contohnya kamu nak masuk ada ending kelas, kamu nak masukkan video. Okey, contohnya begini. Berapa saat ni dia akan bergerak lah. Ini pergerakan atau tidak? Macam mana nak tahu gambar tu mempunyai gerakan atau tidak? Kamu tengok ada masa di sini semua sudah biasa kan? Okey, ataupun kamu perlukan gambar, kamu search sahaja describe. Ini magic recommendation lah. Contoh kamu masuk. Atau kamu describe kamu mau masuk star. Okey, star. Keluarlah segala star. Shape tak shape, apa sahaja, all star pun ada. Lihatlah star mana yang awak nak star macam ni, awak drag saja. Atau star yang macam ni, awak drag sahaja. Okey, ini dia. Okey, selain tu ada juga elemen teks. Elemen teks
ada pelbagai kategori. Yang pertama, reading. Mungkin di sini kita apa? Next Gen. Okay, Next Gen. Dia besar. Tulisan kita nak tukar. Bagi kita tulisan warna merah. Okay. Lepas tu seterusnya teks berikutnya adalah subheading. Subheading contohnya adalah pelajar PISMP Ogos 2026 hingga 2030. Okay. Nak tukar tulisan, boldkan dia, tukarlah tulisan. Kita ambil warna kuning. Okay, so dia auto kuning. So ada sikit huraian. Huraian dia berkaitan dengan program membina, menambah, okay, kita menambah pengetahuan. Okay, pengetahuan tentang Canva. Alright, okay. Sini kita pilih tulisan yang lain, warna coklat. Dan awak nak letak efek highlight, nak warna lagi terang, kuning. Okey, contohnya. So kalau perhatikan kepada teks tadi, dia ada 3 elemen yang berbeza, bukan menyebabkan. Yang kamu boleh nampak perbezaan font yang digunakan. So apabila kamu generate PBL nanti, kamu boleh pilihlah dia punya teks yang akan kamu masuk. Selain itu juga ada juga bentuk tulisan yang telah disediakan oleh pihak Canva untuk terus kamu masuk dalam kamu punya slide. Okay? Cikgu, maaf ganggu. Ya. Slide cikgu tak gerak dari cikgu buka presentation tadi. Ya ke? Ha. Nasib baik awak cakap. Rupanya cikgu cakap sendiri. Adik. Oh, di sini saja dia. Cikgu stop sharing balik and then cikgu share semula lah. Ngok-ngek rupanya cikgu sendiri. Okey, ini dia. Haikal pun diam-diam saja. Pelik dia sendiri je kat tepi Okey. Nah, jauh dah tadi cikgu share. Tapi apa yang cikgu masukkan tadi, terima kasih yang bagi maklum. Okey. Okey, ini dia. Rupanya dah panjang tau. Dah jauh sudah cikgu bercakap baru awak bagi tak maklum. Tapi cikgu percaya kamu telah biasa dengan Canva. Ini adalah contoh yang mungkin ada yang orang kata baru nak berjinak-jinak dengan Canva. Mungkin dia sebelum ni biasa dengan apps yang lain lah. Okey, ini boleh kamu menggunakan Canva lah. Okey. Thank you yang tadi memberi peringatan yang memaklumkan kepada cikgu, slide cikgu tidak gerak. Okey, seterusnya ada submenu brand. Brand lah pernah buat sijil sijil menggunakan Canva dulu. Ini PRS cikgu. Cikgu buat Canva menggunakan, cikgu membuat sijil menggunakan Canva. Okey, seterusnya upload. Awak boleh mengupload apa-apa dokumen, apa-apa gambar, apa-apa sahaja yang awak rasa awak nak masukkan. Contoh, awak nak masukkan logo. Pastikan logo tu adalah logo yang tepat. Cikgu, hitam cikgu dekat belakang ni cikgu. Betul, memang hitam. Tak cantik kan kadang-kadang dalam slide. Kita boleh gunakan elemen apa yang ada dalam Canva, BG Remover. Kita remove belakang tu. Oh, cantiklah pula dah. Okey. Tapi kenapa ada hitam? Contoh, kita boleh removekan dia lagi. Dia akan pergi lebih dalam lah. Awak tekan erase. And then awak slow pergi klik dia dan padam. Right. Okay. Settle. Hilanglah tak lalat dia. Okay. So cikgu harap slide cikgu bergerak Okay, gerak. Trauma cikgu. Trauma cikgu tak gerak slide. Okay. Macam mana kita nak upload file? Kita upload macam biasa, tekan upload. Okay, awak bolehlah upload apa-apa sahaja bahan yang awak nak masukkan. Contoh, cikgu nak upload inilah. Cikgu upload, dia akan ada di sini. Okay? So, lepas tu kamu nak gunakan dalam slide kamu, dah upload, kamu dah nampak, just klik sahaja. Dia dah ada. Awak boleh move, nak gerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Kalau awak rasa terganggu, awak contoh nak edit, dia balik-balik tertindih, tergerak, menyebabkan gerakan tidak seperti yang kamu nak, kamu boleh lock dia tidak akan bergerak. Tapi kalau kamu nak gerakkan dia semula, kamu unlockkan dia semula. Okey? Sekiranya gambar ni kamu nak letak di atas, dia di belakang logo ni. Oh, tak naklah saya nak letak di depan. Okey? Klik kanan, kamu boleh tukar layer pergi ke front. Okey? Dia akan berada di depan
dokumen yang awak nak letakkan. Contoh. Okey, ni cikgu maklum awak dah tahu, cikgu nak bagi tahu juga supaya ada yang baru mau belajar tahu di mana elemen yang boleh dia perolehi untuk membuat slide di Canva. Okey? Itu tentang upload. Selesai upload. Ada tools yang lain. Tools inilah yang digunakan dalam ATBL tu. Nak sticky note, tekan sticky note. So keluarlah. Awak suka warna apa? Warna biru. Klik warna biru, dia akan keluar. Bila awak keluar, awak tarik. Bila awak tarik, awak guna the 5 account tu nama apa? Siti Mahani Muhammad. So dia akan keluar Siti Mahani Muhammad. So awak boleh type di sini. Seronok hari ini. Okay, contoh. Okay, itu dia. Itu adalah sticky note. Ini apa ni? Draw. Ada pen. Awak rasa awak nak tulis sesuatu. Okay. Ini. Jadi awak boleh letak apa saja. I love you contohnya. Awak letaklah dekat mana-mana. Okay, nak padam. Apa ni pagi-pagi dah love. Padam sahaja. Ini elemen yang ada dalam Canva dan sangat menarik. Awak nak buat shape. Tarik saja shape ini. Okay, dia akan ada di dalam kamu punya ini. Nak buat line. Okay, line daripada mana? Sini ke sini. Line ini kita ambil ini. Nak tarik ke bawah, nak tarik ke atas, dia boleh ada titik dot-dot yang membantu kamu memilih di tempat mana yang kamu nak letakkan gerakan ini. Okey, teks. Kamu nak letak teks boleh. Siti Mahani contohnya. Okey, so nak besarkan teks, tarik sini. Kamu tekanlah font nombor berapa yang kamu perlukan. Okey. Sekiranya kamu ada buat dokumen surat ataupun kamu ada buat dokumen macam tadi sijil, ada sign daripada pensyarah kamu yang kamu just nak buat dalam aktiviti kecil dalam kelas, nak bagi sijil penghargaan, boleh turunkan tanda tangan untuk ini. Contoh, kamu tak tandalah. Contoh, kan upload. Okey. So bolehlah kamu upload di sini, kamu punya tanda tangan. Ini upload, kamu boleh ambil upload tanda tangan kamu. Di mana yang kamu simpan. Contoh, Cikgu Siti punya upload. Okey, di mana nak guna? Klik sahaja. Ya, ini tanda tangan digital saya contohnya. Ini kalau kamu upload lah. Kalau kamu draw, ini yang tadi kan. Up, dia akan ada. Okey. Kenapa kalau ini yang kita tanda sini memang biasalah kawalan tangan kan, berbeza dengan yang kita sudah ada. Okey. Nak clear. Awak draw lagi tak cantik, nak clear sahaja. Okey, text, ini the text. Nak add signature, masuk. Dia akan ada di sini yang dia design. Alright, awak boleh cari di dalam Canva. Sangat senang bila nak buat kerja. Ini adalah projek yang kamu buat, apps yang kamu boleh gunakan, right? Ada simple booklet, ada juga Giphy, ada juga macam-macam lah kalau awak tengok. Okay, terlalu banyak. Okay, bila kamu tekan kepada your apps pula, ada pelbagai lagi elements yang boleh kamu masukkan dalam kamu punya PBL jika perlu. Contoh, kamu ada buat satu nota, lepas tu kamu nak dia dalam flipbook. Kamu tekanlah flip, okay, masuk dalam kamu punya. Alright. So, ada pelbagai lagi elemen yang kalau kamu terukai yang baru diupdate oleh Canva. So, dianya boleh diguna pakai selagi kamu menggunakan akaun Delima. Okay. Itu perkongsian sedikit daripada cikgu lah. Alright, cikgu pun masih lagi belajar. Ada error di bahagian yang mana-mana. Masih perlu cikgu tambah baik dengan kursus-kursus yang akan cikgu ikut pada masa akan. Okey, ada soalan? 1, 2, 3. Oh, tak ada soalan lah kan? Okey. So, bila tak ada soalan, meaning to say kamu maklum, tahu penggunaan Canva dan kamu akan diberikan tugasan yang kamu perlu menghasilkan satu PBL, okay, berdasarkan subjek yang kamu belajar lah. Subjek kamu, major kamu BM kan, okay, kamu hasilkan satu PBL yang memberi manfaat. Contoh kejap, cikgu semak dia punya itu PDP yang responsif kepada keperluan pelajar. Maksudnya kamu hasilkan satu PBL lah, okay. Dalam kamu punya kits tu, kits pembelajaran kamu tu ada juga
kuis dan juga bahan pembelajaran mengikut orang kata apa yang kamu nak sampaikan kepada pelajar. Sepenuhnya menggunakan Canva. Okey, itu di antara perkara yang perlu kamu pastikanlah dalam presentation kamu nanti. Okey, sorry bukan dalam presentation, dalam PBL workbook kamu. Okey, cikgu betulkan ayat. Kebetulan ada orang buka pintu jadi cikgu terpandang dia. Okey, sorry minta maaf. Okey, itu yang cikgu masukkan. Okey, kamu faham? Sudah? Faham. Ada soalan untuk tugasan yang cikgu maksudkan? Okey. Maksudnya tidak ada soalan jelas Saya harap kamu lebih jelas bersama dengan cikgu dan memahami apakah tugasan yang perlu kamu lakukan, yang mana pensyarah kamu akan menilai untuk perkara itu. Okey. So kalau tidak ada apa-apa soalan, tidak ada apa-apa perkongsian ke kamu nak kongsi sesuatu? Okey, apa dia? Okey, contohnya kalau kamu mengikuti program-program dalam kampus, pertandingan by class dan sebagainya, kamu juga boleh menggunakan Canva dalam menghasilkan itulah video dan sebagainya Okey, kalau tak ada kita boleh tamatkan kita punya perjumpaan. Dan untuk makluman semua pelajar daripada TS Sufiana Putri, pelajar yang sudah siap boleh mendapatkan notebook di JAKA, Jabatan Kecemerlangan Akademik. So ketua unit dan penolong ketua unit untuk BMSK 1 dan BMSK 2 dah jumpa dengan Puan Sufiana untuk dapatkan buku notebook yang dimaksudkan oleh TS Sufiana. Okey, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita tamatkan perjumpaan kita hari ini dan saya berharap KU kedua-dua kelas ini kamu bahagikan ahli dalam kelas kamu dalam kumpulan supaya mereka boleh memulakan buat PBL. Tadi cikgu semak nama dalam lebih kurang 26, 27, 25 ke 27 begitu kan lebih kurang. BMSK 1 ada berapa? KU? Atau pelajar yang lain dari BMSK 1 boleh respon? Ya, Takif. 26 orang je. 26 cikgu. 26. Thank you bagi respon. Untuk BMSK 2, 27. Thank you Jess. Okay, so KU, PKU bahagikan dalam grup. Okay, buat PBL workbook berdasarkan kamu punya major. Alright, lepas tu kamu akan upload di dalam satu link yang telah diberikan untuk dinilai oleh pensyarah kamu. Alright, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua atas masa yang kamu berikan. Berapa kumpulan dalam satu grup? Okey, 3 atau 4 orang dalam satu grup. Okey, alright. Jess dan juga satu lagi kelas yang lain BM1, BMSK 1. Okey, kalau tiada apa-apa lagi, kita tamatkan perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas masa, mata dan telinga kamu untuk bersama dengan cikgu pada pagi ini dan juga minta maaf sekiranya laju ataupun penyampaian cikgu tidak sampai kepada apa yang kamu kehendaki. Kamu masih boleh berhubungan cikgu untuk bertanya 1-2 perkara. Okey, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan bye. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you Terima kasih, cikgu.